Itu nampak macam jalan pintas nak jadi kaya, tapi ramai yang rugi teruk. Anda tahu tak apa risiko sebenar masuk dalam dunia kripto? Kalau anda baru nak mula, jangan hanya tengok potensi untung. Kena tahu risiko sebenar supaya tak terperangkap. Yang pertama adalah volatile, naik turun gila-gila. Harga kripto boleh naik atau jatuh dalam 30% dalam sehari. Hari ini untung, esok lesap. Kalau emosi tak stabil, anda senang jadi mangsa panic sell. Scammer pun di mana-mana. Ada yang bagi airdrop palsu, link wallet tipu dan banyak projek ram. Ingat, kalau ada janji pasti untung cepat, itu red flag yang besar. Kripto tak ada reset password macam bank. Kalau hilang private key atau wallet anda kena hack, duit tak boleh nak ditutup balik. Ramai anggap kripto ni main teka harga. Kripto ni bukan judi. Sedangkan kripto ni perlukan strategi, research dan disiplin macam pelaburan lain. Kalau anda masuk sebab FOMO, itu resepi rugi. Kripto bukan scam, tapi banyak scammer dalam dunia kripto. Cikgu akan tunjuk cara simpan kripto dengan selamat, cara kena scam dan cara mula dengan betul. Follow cikgu sekarang untuk elakkan jadi mangsa duit lebur sebab ikut orang.